Ni korang kena rajin bertanya sikit. Macam saya dulu, tapak niaga tu dah penuh dah. Memang dah penuh dah, memang dah ada penama dah setiap tapak tu. Okey, saya nak berniaga dekat situ, cara yang saya buat, nak tahu macam mana? Saya approach peniaga-peniaga yang dah ada dekat situ kan. Yang mana kedai dia orang tu kecil je. Mungkin jual barang makeup ataupun dia jual telco, SIM card macam tu kan. Kedai dia orang kan kecil kan. Okey, kita approach dia. Tu sebab kita tengok dekat tapak niaga dia tu ada ruang lagi dekat sebelah. Kalau kedai kita pun kecil juga, kita boleh minta kat dia. Bang, contoh kita tanya dia, bang, boleh tak saya nak niaga dekat tapak abang ni yang kat sebelah yang kosong ni? Nanti harga sewa untuk hari ni saya bayar separuh. Saya buat macam tu sebelum ni memang alhamdulillah. Sebab peniaga ni dia orang tak sombong. Dia orang ni memang jenis sempoi. Jadi saya minta macam tu dapat. Dapatlah saya pun tak perlu nak apply tapak pun. Korang boleh try, kena rajin mulut sikit lah bertanya. Nanti hari-hari yang akan datang kita deal je lah dengan orang yang kita kongsi tu. Kalau hari yang dia tak datang niaga contohlah kan, kita approach orang lain pula. Buat macam tu, cuba try. Tapi janganlah orang yang kita approach tu niaga benda yang sama juga macam kita. Tu namanya cari gaduh namanya. Cuba try dulu, kena rajin sikit bertanya. Diorang ni sempoi je, jangan risau.